Hari umur kita ni bukan sia-sia. Tu hari nafas, tu hari kita sehat, boleh berjalan, boleh tengok, boleh jelas apa dia apa semua. Ingat sia-sia. Kata ulama, apabila berpeluh mereka itu daripada sangat panas dan tiap-tiap seorang di dalam peluhnya, tetapi tiada capai daripadanya oleh orang yang di sisinya daripada orang yang bahagia. Peluh ni masing-masing. Kalau orang tu banyak amal boleh lah. Kalau orang tak banyak amal agak peluh kau banyak. Pada masa tu nak jadi juruh tiba-tiba. Hak masa hidup atas muka dunia orang royak suruh jadi baik tak sah. Suruh semaya, suruh tutup aurat, suruh mari ngaji fardu ain, suruh selawat, suruh zikir, suruh baca Quran, suruh bangun tahajud, suruh istighfar, suruh la ilaha illallah tak sah. Tapi pada masa tu nak zikir gapo dia Allah Taala kata gapo. Orang ni hari ni orang nak bagi hadiah tu. Nak masuk reksa, nak pergi berlomba lagi apa lagi nyo. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba buat kebajikan atas muka dunia. Akhirat ni nak bagi hadiah mudah unggah pedoh apa lagi nyo. Tak kira lah, tak aci lah orang nak bagi hadiah tu. Orang kata berlomba buat kebaikan ni boleh pahala besar, tak cara sangat. Pas tanya orang bagi hadiah mula nak berlomba semula. Tidak kau pelik demo kerja lagu ni. Maka pada hari kiamat tak ada pedoh dah. Orang nak bagi hadiah dah berlaku. Tapi orang hok kubel mula nak selawat nak berzikir. Ngiling belakang, tak boleh nak kata guana. Peluang hidup 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 80 tahun, 100 pun ada. Ada nak buat kebajikan, nak buat ibadat, nak buat apa. Modal tu hari modal 100 dah kalau kita boleh buat nego banyak ada juga Ada orang tu hari modal 20 ya, boleh buat nego banyak. Ada orang modal 50 ya, atau buat nego langsung pun ada. Yang lipat kau lain pitih tu. Jadi umur kita lagu tu lah. Tidakkah kita marah kalau kita wi modal kat orang, dia mau kata nak nego. Kita wi lah modal 50 60. Tak buat nego. Balik duk buat kose, tidak kau marah. Tu hari umur kita ni bukan sia-sia. Tu hari nafas, tu hari kita sehat, boleh berjalan, boleh tengok, boleh jelas apa dia apa semua. Ingat sia-sia. Tu hari tanya, mata buat apa dia? Lingo buat apa dia? Tangan buat apa dia? Maka nak jawab tak kena sudahlah kita. Tak boleh kira lagi nyokok baik buat muka lain dah pula. Kita sendiri pun nak marah buat berdoa. Kalau Tuhan lagi-lagi lah Tuhan kata Allah dah budak ni aku buat baik ke dia tak sedut cara dah. Dalam perut lagi aku pera dia. Boleh hidup, boleh menapah, boleh hidup. Waktu ubik dia slow kok rahim ibu dia. Pas aku pera dia, pas besar makan minum kau ni tumbuh dia jadi kau tinggi. Dia pula lipat aku, jelas-jelas lipat. Tak dengar kata aku, lagu ni kau mulawe, lagu ni kau mubadah kebaikan.